It's always gradual. You takkan tiba-tiba macam hari ni kita akan, oh I nak you drive. Saya pernah dengar tentang exposure therapy yang memang membantu untuk seseorang yang mengalami panic disorder lah. It's part of intervention. Boleh tak Isti share exposure therapy ni dia macam mana dan apa yang terapis akan buat untuk membantu orang yang ada panic disorder ni? Okay, exposure therapy. Nama dia kan kita cakap pasal exposure. Maksudnya kita akan expose diri you kepada situasi itu. Contoh orang yang ada panic disorder, dia start dengan driving. Situasi dia adalah driving. Trigger dia driving. So dia kena mula-mula mungkin time dia driving dan trigger driving. So kalau kita nak buat exposure therapy untuk case ini, first kali kita kena buat penilaian sama ada klien ni ready ataupun tidak dulu. So kita kena stablekan dia dahululah. So biasanya exposure therapy ni kita akan buat awal-awal sesi. So kita akan buat mungkin dalam terlepas beberapa sesi. Okay. So di mana kita mula-mula kita akan identify lah mengenal pasti situasi apa yang trigger you punya panic attack tadi. So kita cari tahu situasi-situasi tersebut and then lepas tu kita akan buat hierarchy of fear kita panggil. Kita akan start daripada paling tak takut kepada paling challenging one. Maknanya yang kita nak handle tu yang kat atas sekali tapi kita akan start dengan step-step yang kecil-kecil dulu. So anda kata contoh tadi driving adalah yang paling atas sekali. So kita akan start dengan contoh thinking, imagining. Orang yang ada panic attack ni kadang-kadang imagine situasi tersebut pun dah anxiety inducing dah. So kita akan start dengan thinking about, imagine you berada di dalam kereta. Contoh. Lepas tu mungkin kita naik atas tadi, kita akan pergi unlock kereta tu. Unlock kereta tu. Pergi dekat dengan kereta. So kita tak biar dia rasa dalam anxiousness tu. Kita nak expose dia berada dalam panic tersebut. So lepas tu baru kita mungkin berada dalam kereta. Tak buat apa-apa, you duduk dalam kereta sahaja. And then after that you akan naik lah, start engine kereta and then bawa kereta yang dekat-dekat, undur masuk. Sampailah atas sekali tadi, kita driving. So macam tu kita buat exposure therapy and then kita, is always gradual. You takkan tiba-tiba macam hari ni kita akan, oh I nak you drive. It's always start with gradual exposure dan kita akan buat repeatedly. Dia takkan terjadi macam sekali je, tak ada. Dia akan kena practice lah. So in the end apa yang kita nak adalah benda yang trigger tu dia takkan trigger. Mungkin dia dah tak trigger dah the panic attack tu. Mungkin dia less intense yang you ada anxiousness tu. You ada je anxiety sikit tapi you still boleh buat. Instead of you macam terus hilang control, but now it's still uncomfortable but you can do it.